tolong ya pantau media sosial anak-anak anda. Baru-baru ini kerajaan mengumumkan budak di bawah 16 tahun dilarang mempunyai akaun media sosial sendiri. Kalau mereka nak pun, ibu bapa perlu pantau dan kendali sosial media tersebut. Menurut Menteri Komunikasi Fahmi Fadzil mengatakan langkah ini diambil bagi membendung gejala sosial yang berlaku dalam kalangan golongan muda. Ini termasuklah pemangsa dalam talian ataupun buli cyber. Dan kanak-kanak masih boleh tengok YouTube macam biasa, cumanya mereka tidak boleh ada akaun sendiri sebab bahayalah kalau orang luar berhubung terus kepada mereka. Dan juga kepada ibu bapa perlu diingatkan sila jalankan peranan masing-masing dan ingat bahawa gadget bukanlah pengasuh dan pastikan anak-anak anda tidak terlalu melekat dengan gadget di masa sekarang. Seterusnya mengenai YB Rafizi Ramli. Beliau ada mengumumkan satu inisiatif yang menarik di bawah Ayuh Malaysia dinamakan sebagai pinjam gadget. Konsep dia senang je dekat sini. Kalau korang ada mana-mana gadget lama macam laptop misalnya, korang boleh derma. Lepas tu gadget tersebut akan dibaik pulih. Lepas tu dia akan sewakan kepada orang lain dengan harga serendah RM10 sebulan. RM10 sebulan adalah satu nilai yang kita boleh anggap berpatutan dan mampu miliklah terutamanya kepada pelajar-pelajar universiti ataupun pelajar-pelajar daripada keluarga yang mempunyai bajet yang ketat. Jadi langkah ini kita boleh katakan satu langkah yang baik untuk membolehkan lebih ramai mengakses teknologi dengan cara yang lebih berpatutan. Kemudian ini adalah satu pengumuman penting kepada semua pengguna Celcom Digi. Mereka diumumkan yang apps lama mereka MyDigi dan juga Celcom Live akan ditamatkan sepenuhnya bermula 1 April 2026. Ini bermakna korang dah tak boleh buat apa-apa transaksi pembayaran ataupun proses melalui apps lama mereka dan semua perlu beralih ke apps baru mereka untuk proses yang lebih lancar. Ini juga adalah satu gabungan platform yang menjadikan semua pengguna berada dalam satu aplikasi yang sama. Selain itu, kita juga ada berita teknologi global. Firma penyelidikan Gartner meramalkan yang PC bawah RM2,000 akan pupus menjelang tahun 2028. Ini disebabkan oleh kos memori yang semakin meningkat, harga DRAM dan SSD yang melonjak sehingga 130% dijangka menjelang penghujung tahun ini. Disebabkan semua ini, bila kos naik, of course lah harga PC juga naik sebanyak dijangka 17% dan dalam masa sama segmen telefon pintar juga dijangka melonjak mencapai 13%. So sekarang kos memori katanya dah jadi 23%, which is ini adalah lagi besar berbanding tahun lepas. Jadi bila benda ni jadi, pengeluar pun nak serap kos, jadi mereka rasa pengeluaran PC mampu milik ni dah tak relevan untuk dijual. Jadi bila benda ni jadi, Gartner juga kata pengeluaran PC global juga dijangka akan susut 10%, di mana ini adalah lebih besar berbanding telefon pintar yang susut 8%. Akibatnya kita boleh jangkakan yang pengeluar akan simpan PC ni lagi lama pada masa akan datang. Cuma bila simpan gamer mestilah ada risiko keselamatan yang akan berlaku. Dalam masa sama minggu lepas, Apple pun meriah dengan gadget baru. Pertama sekali, MacBook Air M5 dikemaskan dengan harga bermula RM4,699 untuk storan 512GB, ringan tapi lebih berkuasa. Seterusnya, MacBook Pro M5 pula hadir untuk mereka yang perlukan prestasi padu dengan versi 14 inci bermula RM14,999 dan 16 inci pula RM15,999. Selain itu, iPhone 17e turut diperkenalkan dengan MagSafe pada harga bermula RM2,999. Bukan Apple saja, Android pun banyak pilihannya untuk kali ini. Sebagai contoh, kita ada iQOO 15R yang masuk Malaysia dengan harga RM2,499. Ini fokus pada gaming. Kita juga ada Honor 600 Lite pada harga RM1,399 dengan rekaan yang ala-ala iPhone. Di samping itu, Vivo V70 juga dilancarkan pada harga bermula RM1,999. Yang ini fokus kepada kamera dan design yang sleek. Akhir sekali, kita juga ada Xiaomi 70 Ultra dan Xiaomi 70 pula bermula RM3,499 dengan kamera flagship yang power. So kesimpulan kat sini, pasaran Malaysia dibanjiri dengan banyak peranti baru daripada flagship ke mampu pilih. Ikutlah mana keperluan anda. Jadi itu sahaja daripada saya untuk mingguan kali ini. Berjumpa lagi video yang seterusnya. Bye.